Hey guys, di sini. So, tahun lepas saya dah cash out lebih kurang RM10,000 profit dalam kripto. Tapi sebelum anda fikir saya ada rahsia emas nak kongsi, saya minta maaf, right? Memang tak ada rahsia pun, right? So, yang saya ada cuma proses yang saya ikut dengan konsisten, right? So, saya mulakan dengan mindset, right? First thing, saya tak anggap kripto ini jalan cepat kaya. So, ramai yang salahkan kripto, kononnya scam lah, tipu lah, right? Tapi realitinya US government sendiri pegang hampir 198,000 Bitcoin dan China pegang lebih kurang 194,000 Bitcoin, dah berbilion USD. Okay, so yang scam tu biasanya orang yang buat janji bulan ke, bintang ke, letak 1,000 hari ini, minggu depan dah jadi 10,000. Alright, itu memang confirm kena tipu. So saya pula jenis pelabur yang perlahan tapi janji selamat. Saya hanya fokus pada blue chip crypto, right? So, projek yang ada fungsi sebenar dan kegunaan di dunia sebenar. So, bagi saya, pelaburan ini bukan pasal siapa paling pandai, tapi siapa paling sabar. Ini memang permainan emosi, okay? Permainan game kesabaran. Siapa yang gelojoh dan FOMO, biasanya habis duit, right? Next, saya juga tak ikut tips dari Telegram ke ataupun kat Twitter. Saya secara jujur saya tak percaya pada hype, right? Saya percaya pada data and also numbers, right? So saya buat research sendiri, saya baca white paper, saya semak guna case study, saya tengok siapa investor dan apakah prestasi projek sebelum ni. Apabila buat keputusan, saya memang steady, tenang sebab saya tahu kenapa saya beli sesuatu coin itu. So, satu lagi saya ada kerja full time. Jadi saya memang tak ada masa nak trade hari-hari ataupun duduk depan, okay? Carta 24 jam. Memang tak. Sebab tu saya anggap kripto ini sebagai pelaburan jangka sederhana hingga panjang. So, kalau anda nak cepat, anda kena bersedia untuk stres. Kena tahu technical dan kena tahan risiko tinggi. Right? Mungkin boleh untung cepat, tapi rugi juga boleh datang sekilip mata sahaja. Right? Tapi kalau anda pilih jalan seperti saya yang lebih lambat, anda boleh tidur dengan lebih lena sebab anda tahu pelaburan anda dalam projek yang lebih kukuh, lebih terbukti dan boleh merendahkan risiko. Dan akhir sekali saya bayar untuk belajar, right? Bukan sebab saya kaya, right? Tapi sebab saya tak nak jadi macam ramai orang yang rugi berpuluh ribu ataupun beratus ribu baru sanggup bayar beribu untuk belajar, right? So, saya ni jenis tak sanggup nak rugi masa, tak sanggup nak rugi duit juga. Alright? So, saya perlu belajar dan belajar supaya dapat jimat masa saya dan juga dapat merendahkan risiko kerugian saya. So, secara simpulan memang tak ada jalan pintas. Paling penting, pilih cara yang sesuai dengan hidup anda. Kalau anda ada kerja full time, seperti saya, maybe, right, just maybe, jalan saya boleh jadi contoh anda. Right?